Saya sembelih seekor lembu. Setelah siap sembelih, saya dapati halqumnya berada di sebelah tubuh, bukan di sebelah kepala. Apakah hukumnya? Hukumnya sah. Masalah sebelah kepala ialah untuk memudahkan putus orang merih. Dia kaedah, bukan syarat sah. Dia kaedah sembelih saja. Nak memudahkan putus hulkum, nak butir lekong tu duduk belah kepala. Faham? Bukan syarat sah. Jadi kalau putus dah hulkum dan putus dah orang merih, dikira sah. Faham? Banyak balah gini. Putus ke tak? Dia kata putus. Putus tak apa. Tak putus. Tak putus baru tak boleh. Cuma kaedah pun pisah belah kepala. Dengan lekong tu ambil belah kepala. Supaya mudah putus lekong. Tu kaedah. Dah mu sebenarnya putus tak? Tak putus. Tak putus, mubuh belah mana pun tak sah. Macam-macam pala pak semelih. Semelih 2 kali. Semelih 2 kali. Bukan sengaja 2 kali. Lembu tu dia ketak. Bila toreh. Bila berasa pedih, dia buat gitu. Jatuh pisah. Dia ambil semula. Sah. Tak baca kita fatwa ulama. Yang tak sah 2 kali ni, gini semelih separuh, sipang tu, gulung kat daun tu. Tu baru 2 kali. Nampak? Ulama fatwa ada. Kadang-kadang dia semelih balik. Dia semelih mana ni? Darah sikit ni. Lembu pun tengok tadi. Balik barang. Patut pun pedih. Dia pun pusing mata dengan segera sambung balik. Ataupun doket lekat dinding. Serang lembu sakit apa? Pia tu lekat di dinding. Dia pun ambil tangga panjang, cabut, sambung semula. Kata ulama, iza kana fawra sahha. Bila secepat dia ambil dan sambung balik, sah. Dikira satu sembelihan. Faham? Kita dah faham kan ni ya? Sikit dah sah. Seekor lembu mampu. Mampu saja. Jadi ekstrim sangat.